Asal tak ada lagi pula ni. Macam-macam. Oi, Iba. Iba. Baik. Penakut rupanya. Kau siapa lah? Diba mana Diba? Hei, Diba! Diba, tolong aku Diba. Diba. Dah. Aku datang sini sebab aku nak tolong kau. Tak apa. Aku okey je. Alah, kau pergilah. Aku tak kenal pun kau. Kau tak perlu kenal aku, Yazid. Yang penting, aku nak kenalkan kau. Ni, nama dia. Di Fiesta. Pil kebahagiaan. Fiesta. Tak. Aku tak perlu benda ni. Kau perlu, Yazid. Sangat perlu. Kau percaya cakap aku? Kalau kau ambil pil ni, hidup kau akan berubah serta-merta. Itu yang kau nak kan? Pil ni boleh hilangkan gemuruh aku tak? Tentulah boleh. Cuma kau kena makan sebiji je. Kenapa sebiji je? Tak adalah. Aku tak halang kau nak makan berapa biji. Cuma pandai guna. Pandai tangguh. Apa maksud kau? Oi, jantan! Apa oi jantan? Kau nak cakap perangai aku jantan sebab aku duduk macam ni? Bukan kau Diba. Ni aku cakap dengan lelaki depan. Merepeklah kau ni. Kau jangan cari pasal dengan aku, Yazid. Aku campak sketchbook ni kena tepat dekat muka kau jagi. Sorry doh Diba. Okey, aku janji aku diam je. Sial ni makhluk. Apa dia? Tak ada apa. Rasa wetoli senjokanan gocengi motor yang aci gawe sogenda. Perlukah aku makan benda ni lah? Apa sah? Aku tak berhenti gelak ni. Kesan rupanya di Fiesta ni. Semangat budak FIP ni. Biasalah, final year kan. Kenalah ambil hati lecturer. Baru dapat makan lebih. 我号马家基，有肯瑞森号。 Aku suka lapisan kau tadi. Nampak macam orang industri. Besar arwah ibu, ayah dengan abang kau bangga dengan kau sekarang kan? Alhamdulillah. I was born to be free. Yazid, jangan malukan diri kau. Ingat, kau pengaruh projek. Waktu bagi ucapan nanti. Semua kena berjalan lancar. Semua kena berjalan lancar. Di Fiesta. Di Fiesta. Kau lah harapan aku. Mati.
Kenapa? Terkejut tengok aku? Kau siapa lah sebenarnya? Macam mana aku boleh dekat sini? Ha? Kau sabar Yazid. Aku tahu kau perlu benda lah ni. Benda tu. Aku perlu benda tu. Bagi aku. Bagi aku benda tu. Kau fikir macam tu je kau nak dapat? Ha? Kau lupa ke? Kau ada hutang dengan aku. Hutang apa? Kau tenung wajah aku betul-betul Yazid. Hey, sorry Yazid. Lama tunggu. Barang tu aku dah bawa. Tak apa bang. Yang penting saya mau itu barang. Kau macam tak biasa je ni. Bagi duit dulu baru dapat benda tu. Bang, saya tak ada wang nak kasih dulu. Saya hutang dulu lah nanti saya bayar. Yazid, aku dah banyak kali bagi kau peluang kan? Last time kau punya hutang ada separuh lagi belum settle tau. Aku tak peduli. Hari ni kau kena settle kan? Ataupun barang ni aku ambil balik. Bang, saya ada 50 je bang. Kasihanlah saya bang. Yazid, sekarang ni bulan Syumadani. Kau mesti dapat bantuan. Kau jangan tipu aku. Memanglah bang. Tapi bantuan tu tak cukup. Saya ada 50 je hari ni. Bolehlah. Okey, ni macam kau bagi aku duit, aku bagi bantu tu. Tapi ingat, kau setu hutang 250. Lepas ni, tak ada hutang lagi. Dah sedar siapa aku? Kau... Abang. Abang sorry abang. Saya janji saya bayar you punya hutang abang. Woi Yazid, aku dah kata pandai Benar? guna. Pandai tangguh. Kau adalah aku. Dan aku adalah kau. Sedar juga kau Kau sambut tangan aku ni. Kau ikut aku. Aku jamin yang hidup kau akan bahagia kat sana. Ha? Adik, Ayah? ayah rasa Yazid dah tak sayang ibu, ayah dengan abang. Mestilah adik sayang. Kau jangan menyesal Yazid. Aku jamin yang kau akan kembali sujud kepada aku. Aku hanya sujud pada Yang Maha Esa. Macam mana consultation tadi? Doktor cakap apa? Alhamdulillah tu. Okey. Jarang aku tengok kau senyum. Terlalu handsome. Benda ni. Motor biar. Lepas ni kita nak pergi mana? Esok kan kita dah start intern. Kita lah enjoy puas. Sini lah. Kita pergi solat dulu. Lepas tu nak enjoy apa lepas tu. Aku okey. Okey. Jom.